Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurliana binti Mat Tohir mewakili Pusat Kegiatan Guru Teluk Kecai dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kekwa 2. Pada hari ini, kita akan berbincang tentang bab 3 iaitu pengangkutan. Dan subtopik yang akan diperbincangkan pada hari ini ialah sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini ialah kita akan dapat memerihalkan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan juga organisma ringkas. Pernahkah murid terfikir bagaimana manusia boleh bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain? Ya, betul, melalui pengangkutan. Begitu juga dengan organisma kompleks dan juga organisma ringkas. Sistem pengangkutan merupakan laluan biologi yang memudahkan pergerakan bahan dalam organisma. Ianya sangat penting untuk menghantar nutrien, oksigen dan hormon kepada sel serta membantu dalam menyingkirkan produk buangan daripada sel. Jadi, sistem pengangkutan ini adalah penting kerana ia adalah asas untuk memahami bagaimana organisma berfungsi dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Adakah murid tahu apakah keperluan sistem pengangkutan dalam organisma? Untuk pengetahuan murid-murid, setiap sel memerlukan oksigen untuk menjalankan respirasi sel dan nutrien untuk mendapatkan tenaga. Tenaga inilah yang diperlukan oleh setiap organisma untuk melakukan semua proses hidup. Karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain yang dihasilkan juga perlu disingkirkan oleh persekitaran luar. Seterusnya, proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain. Proses tersebut dinamakan sebagai resapan dan proses menyingkirkan bahan kumuh seperti karbon dioksida dan urea juga adalah secara resapan. Okey murid-murid, tadi cikgu sudah terangkan tentang satu proses yang menyingkirkan bahan buangan daripada organisma. Apakah nama proses tersebut? Adakah murid tahu? Ya, betul. Proses tersebut dinamakan secara resapan. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk bab 3. Sekian, terima kasih.